Syafi'i ini perjalanan ilmu Imam Syafi'i mencari ilmu. Umur 14 tahun, 8 tahun dia dah hafiz Al-Quran. 14 tahun dia dah hafal ni, dah mempelajari semua ilmu daripada guru-guru di Mekah. Dia dah boleh bagi fatwa. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza sebenarnya, tapi daripada kecil dibawa mak dia ke Mekah dan belajar ilmu kat sana. So umur 14-15 tahun dia dah dibenarkan berfatwa di Mekah. So lepas tu dia nak keluar daripada Mekah, dia nak pergi belajar. So salah satu dia nak pergi belajar dengan Imam Maliki. So ini kisah perjalanan dia. And rehlah ni adalah catatan perjalanan. So dalam ni memang banyak yang dikongsikan oleh Imam Syafi'i. Of course dia tak semua perjalanan mencari ilmu dia. Ini pun nipis, ringkas. Tapi dalam kes ini adalah lebih banyak pada perkongsian yang kita boleh belajar daripada